Wayang Kulit Arifin, Kisah Perminangan, Darapok Dogo, Part 2. Masuk aku sedang berjalan sabarlah tepat anak kaki darkal. Sedangkan duduk tidur beradu di kaki bukit Julabang. Kalau aku geruk dengan gasing koruk, tentulah dia jago dengan gasing koruk. Bila dia jago dengan gasing koruk, apilah sekalian panyuk tujuh, pengantin lemu tengah dalam tua dalam muda duduk kanuk dari hadapan panggung baik dari atas panggung. Itulah sebab aku nak gerak jaga dengan halus manis, sagung perdana air jernih dapat diminum. Ini anak-anakku kaki darkala, sangkala awal, sangkala akhir, sangkala baik, sangkala cerita anak-anakku. Kalau ni betapa dibayar romo jagalah ni dari bayar romo. Kalau ni betapa dari bayar kulit jagalah ni dari bayar kulit. Kalau ni betapa dibayar darah jagalah ni dibayar darah. Kalau ni duduk betapa diorak mitok jangan bersitu. Kalau betapa ditulah mitok jangan berutuk-utuk. Jagalah ni dengan halus manis, saga perdana ini sebab pamanmu diperintah oleh kepada nenek dewa sang lata. Jagalah anak-anakku kaki darkala dengan halus manis, saga perdana. Demi sang kaki pantara kalau ataupun sang kala cerita. Apa kalau telatah dari telinga dia sayuk-sayuk suara manusia supaya akan dijaga. Kalau begitu, siapa cik tuan nama tubuh yang beri nama? Siapa tuan nama ini? Ini jangan kamu tak kena anak-anakku kaki darkala. Neneklah dewa sang lata. Nenek dewa sang lata, ya nenek. Kenapa begitu? Kalau begitu nenek latah, mari cepat batik duduk pika ke tapak air gading di bukit Julabang. Kamu sekalian apa nasi makan air minum pada aluh dan pada kasar. Sebab ini hari nenek mari dari hadapan tuan nama. Diperintah oleh paman lemaji tuan nama Sasnuhwan aku dewa bantaraku. Jadinya nenek, dia suruh pergi dari hadapan dia, apa pun nenek tak boleh buat cerita balik. Boleh jadi cukup dah musim sabarnya masa hidang itu jauh. Dia nak bagi makan kepada diri aku. Tidak apalah nenek, sebab nenek jalan yang sebelah. Patik nak jaga, hanya nak limakan jalan-jalan. Nak mengadak Sasnuhwan aku dewa bantaraku paman lemaji. Silalah anak-anakku kaki darkala, sangkala cerita. Dewa sang lata sepok sejerum buah sebelum. Dalalah kaki darkala awak cuba menuju. Hendak mengadak paman lemaji sikit dalam agak banyak bagi lari ya.
Bagaimana paman disulamati mencucu masa pati duduk pika kata angkat. Di kaki bukit jula bau cukup musim sapadoh masa hidangan ibu. Jangan bapak kelebihan tu dalam ya paman. Begini anak neku kaki dar kalau sang kalau awal sang kalau akhir sang kalau pagi. Sang kalau cerita. Iya. Ceritalah pamanku. Belum lagi siapa masuk hidangan ibu jamu yang bapak kelebihan tu dalam. Ini hari paman serulama timek cucu tuan. Ada setu, ada madu seekor bapak jin tubuh yang bernama jin gila maduki halal ta'ala. Jadinya paman, dia latah naik ke udara kayangan ketujuh. Dia mari bertanya khabar ibu bapak dari dia dan dari mana dia ke. Kalau orang tak boleh bercerita bagi orang itulah menjadi seteru kepada diri dia. Aduh paman, dari mana dia berada sekarang ini? Dia berada dari pintu Nathan. Di tengah katakan tali aruf, tali puk, tali ban, tali putih, gajah kalsum. Di situ lali dia berada. Bila berjumpa dengan kamu-kamu hapuh dengan sekelip mata, kena turun ke bumi tanah rata. Tidak, paman. Patik junyu di atas batu semalam patik. Dialah patik ki mencarikan diri dia. Silalah anak nuku kaki darkal. Demi sang kaki pertala kalau ataupun sang kalau cerita. Perkemaskan pakaian bersikap uraka agama berkata. Lalu akan mencari sekar bobot cingkilah menuki Allah Ta'ala Adiklah katakan, tuan nama, akulah jingkela madu kiri halal ta'ala. Jingkela madu kiri halal ta'ala. Aku ialah demi sang kaki bantara kala. Sang kala awal, sang kala akhir. Sang kala bahir, sang kala cerita. Hulu bala di atas negara kayane ketujuh. Aduh. Nasib baik tubuh betul tuan nama. Bersampai dengan kami jingkilak maduki halal ta'ala. Lama duk cari orang gagah kuasa sebab nemu tanah mertahu. Bila bertemu begini, bolehlah aku nak bertanya khabar kepada tuan nama. Apa yang kamu hendak bertanya khabar kepada aku, wahai jin? Aku nak tanya benda tidak pelik. Aku nak tanya siapa ibu aku, siapa bapa aku. Dan dari mana aku keluar. Kalau kamu tak boleh goyak orang di atas negara. Nama kamu apa? Berapa kali goyak? Aku tak teringat. Kalau mu tak teringat, mu ingat sendiri. Jadi mu duit sang kaki bertala-kala. Ha? Tu dia. Kalau kamu ingat, mu tanya sekali, di mana ibumu, mana bapakmu dan dari mana mu keluar. Itu pertanyaan kamu tu, aku tak boleh bercerita. Mu tanyalah pada lupa kamu sendiri. Ha? Ini dia pada lupa. Ha? Ini dia. Aduh. Kuatnya penembuk tuan nama. Orang yang korok kayangan pelimoyan aku demi sang kaki petara kalaya. Antara kedua berbatukkan sebatuk sungai. Bila berbatukkan sebatuk sungai, masing ke masing.
Berkemah segala pakaian. Hulurkan 3 lagu, masukkan 3 lagu. Membaca isyarat dalam tubuh, ilmu amal dalam dada. Menjemput di antara dua pihak. Jingkilah meduki halaletak alan aku tak boleh rapatkan tubuh aku dengan tubuh Tuhan. Panah anak merisa cocok menikah apalah yang telah terjadi laku demikian. Tidak apa jingkilah meduki halaletak alam. Kali pertama aku masuk dari hadapanmu. Ini hari aku nak masuk kali yang kedua. Kamu tidak berubah. Apa-apa pun betullah aku tak lawan dah. Kamu jingkilah meduki halal ta'ala. Anaknya kaki dan kala. Hulur semulakan 3 lagu. Masukkan 3 lagu. Jeruk dalam jingkilah meduki halal ta'ala. Ya. Angat merisa cocok menikah tubuh badan dia. Aku kena tinggal di madam pula. Mengadaklah aku sesuruhan aku dalam bantara guru paman lemaji aku. Sebabnya aku nak berceritalah kepada paman aku. Anaknya kaki dan kala. Tinggal juga di madam pula. Menjumpa mengadak sesuruhan aku dalam bantara guru. Ya. Bagaimanalah nikmat ni pergi katakan nak hapus jingkilah matuki halal ta'ala. Aduh pamanku, jingkilah matuki halal ta'ala ni bukan supaya jing. Jadinya kalau paman suruh hapus kecil ini, jik ni paman buatlah sepiuk-siuk benar. Rokok daun seputus. Kalau begitu, paman samuklah dia setengah halus mani. Pijaklah sana sagung perdana. Seperti paman samuk, dewa si alam tengah latah naik ke udara kayanya ketujuh paman. Begitu anak naku kaki dan kala. Benarkan paman? Kalau betul begitu kat ni. Ni bila seni ke tempat kenderaan mula tempat ni duduk buka ketapaan kadi di bukit Jelapang. Perkara ini bolehlah paman buat kira cara dengan jingkilah madu kiri halal ta'ala.
Kalau benarkan begitu tak apalah paman. Pati akan pergi tempat asal pengalah. Ya mulia. Kalau benarkan begitu bagi kata anak neku kaki berkala. Aku nak masuklah siap sedia dengan sepiuk sirih. Ini rokok daunnya sebutir. Aku nak bagi kepada jingkelak madu kiri. Halal ta'ala seputilah aku sambut dewa si alam tunggal masa lualata naik ke udara. Kayinnya ketujuh aku sambut lagu pula. Bila dia letakkan naik sesuruhan aku bertara guru masuk ke dalam istana dia kena mula buatlah sepiuk sirih bini. Rokok tahu seputar jingkelak madu kiri halal ta'ala. Apa kalau anaknya kaki berkala tidak ada lagi masuk pelawan dengan dia. Dia hungarkan dulu. Hendak mengadak sesuruhan aku dewa bertara guru lagi. Bagaimana sesuruhan aku dewa bertara guru? Mana kaki berkala sangkala awal sangkala bayi sangkala cinta. Jingkelak madu kiri halal ta'ala. Sangkala awal sangkala akhir sangkala cinta balik ke tempat yang asal pengalah. Yang mula tidak ada pengawak ebak pun jenis badi balos suku. Dari perut sini pulara sini. Tak ada lagi kata ke keluar kata ke taruh. Masa berlawan dengan aku mengundurkan diri itu dengan dia. Tempat dia mengundurkan diri aku nak suruh dia balas balik tempat asal pengalah yang mulia. Hari ni nasib baik tubuh betul lah kamu jemur mari ke depan aku sendiri semula pun. Aku sudah kesedia sepiuk katakan sirih pilih. Ada lagi rokok daunnya sebatang ada di dalam ini. Ini apa dia? Sirih penis piuk rokok daun sebatang. Setelah sekala kalau dewa si alam tunggal latah naik ke udara kayanya ketujuh. Aku sambut dia dengan muka ni. Ambillah kamu wajib saya. Muka lain aku tak boleh bagi pada tuan nama. Jingkelak madu kiri halal ta'ala. Sebab dia kejadian taruh 3 titik oleh tua pokok. Bila sesuruh sambut dengan sirih penis piuk rokok daun sebatang. Dia pun ambil lah sirih penis piuk rokok daun sebatang. Bila dia ambil sirih penis piuk rokok daun sebatang, naiklah dia jadi katakan taruh 3 titik semula. Aku bagi dengan sepiuk sirih penis batai rokok daun senilah senior di udara kayangan 7. Dewa seketir sembilan laksa mudah nak buat amal ibadah nak pikat ke tapuk kati. Biarlah aku seni di tempat asal kenera mulut. Kesok di udara kayangan ke-7. Di mana royak semasa wak lu dengan royak melarikan diri selama nak ambil darah dari tekuk dia 3 titik dahulu. Hari ni keluarlah Wok dengan Wok Yo untuk buat kira cuma itu bagi bicara. Wok Yo hari dulu dah bagus. Wok Yo, kau harap dulu. Kau mana? Aku nya harus tekuk juga cakalah duk jalan lah terata gini. Betul. Nak tolong dia dah tekuk. Kudu cari buah penangis sebelah tu dia ada ni. Kita pecah agak ambil telah tu lah harus tekuk. Puasa luar mata-mata. Mai kau detek lah kalau lagu tua.
lagi. Beluk ngaroyan. Ayah. Ha, lah mana tu? Kita ni. Oh. Ha, kita tu sorang aku, sorang dia tu. Satu. Lepas pada tu, tiga kita mari nak soalan ngaroyan. Sebab kita, Pak Dogo. Ha, Dogo sorang. Ada lagi, sorang lagi. Siapa dia sorang lagi? Raja kita tak boleh teraka kepada raja tu. Kau mana pun dia tu raja kita. Aku tahu tu aku tak teraka ke raja tu. Oh ya, tapi perbuatan dia tak macam ni. Nak sabuh nak ambil darah untuk leku. Dekat leku-leku tu so kau nak ambil darah situ. Kalau lelah jetik sakit situ. Yalah juga. Lepas tu, mari kita pergi kelih Pak Dogo. Dan ke mana kejadian dia? Kita mula suruh lari tu mula. Taklah betul lah koyak suruh lari. Takut dia tak lari Pak Dogo ni pasal tolong. Dogo tolong semua perut uji saja. Fikiran tak ada sekarang pun. Duk pungu tangan. Tapi kita pergi lah. Dia mana mula? Tu ada pusuk tu yang mulanya. Ada beberapa kaki gigi. Antara pengasuh. Walau terwaya, jalan-jalan tiba muncul. Nak pergi clear oleh tua Pak Dogo apa yang telah terjadi lebih baik oleh siapa belanya.
Saya kata masa dulu, belum pok jaga. Ya sudah. Pala ni tambah pula wayuh sama syai. Jadi 5. Pengasuh 5, ruku negara 5. Ruku Islam 5. Ruku email apa dah? Sebetulnya juga hampa sampai molek dah. Kena belaka dah. Kok kita ni molek belaka dah. Tak ada terus sok nasa dah. Balah kelahi tak dah. Tak balah. Kalau balah tak boleh dah. Lepas pada 3 hari tak bercakap sama-sama kita ni berdosa ya Allah. Tak siapa balah. Baik belaka. Ya Allah tu ya pandang kau ni. Mungkin duk pondok elok ya. Tidak duk pondok aku dengar tu guru tu ya. Baiklah aku pakai dulu. Pak Dogo ni lah ke mana? Tidak lah ke mana? Dia ni mati kat di kubur kamu. Ada apa-apa? 3 hari, makan 3 hari, sampai 7 hari. 15, 40, 100 hari, habis tak ada apa-apa. Mudah gitu. Dia ni saya kita, sobat kita, yo. Mudah. Saya sobat kita. Kita tak boleh tinggal dia sini. Aku tidak suruh tinggal sekali kubur. Bukan aku suruh tinggal. Lah mana? Nanti buah ngumpul tu. Ni mudah aku dah. Ini hari kita dua ni sobat dia sejati, saya dia sebenar. Kita tak boleh tinggal mengatur-atur begini sebab tu kita kena ambil. Kita bawa, kita biku dia, kita usul dua. Usul siapa? Usul Pak Dogo. Usul Pak Dogo. Lepas tu siapa nak duduk depan, siapa duduk kaki. Depan tu kaku lah. Balik aku takut duduk depan lah. Punya jelek mata lah. Lepas tu ulah suai kapi walau. Lah aku duduk belakang lah aku ikutmu. Mari kita jangan duduk galik tahu lama lagi. Takutnya duduk sini, mari banyak sangatnya. Sekalian jemalah, tidaklah Allah menara hotel ni. Dah mana kita malu lah. Mari lagi. Mari kau ni. Alah, aku duduk alik kaki, selalu duduk alik kepala. Mari lalu. Jagalah wayah. Aku duduk alik kepala ni. Aku pun tak ada wayah usul alik kaki. Duduk kaki namanya tenang. Aku ramai juga orang mati lama. Kalau baru mati boleh kira. Kenapa dia wayah? Aku ayat takut orang tumpuk oleh belakang ni. Penama ni tenang. Tenang apa dah orang mati? Lah mana kita pula yang hidup. Muka tahu orang mati tak hidup dah. Ya lah, kat gigi tak. Ni orang banyak lah, dia pergilah ke mana? Kita pergilah ke mana-mana pun, kita carilah makanan. Sebab kita antara 3 ni, saya coba jati, sobat sebenar. Macam gigi tak. Mari kita pergi. Antara bola dah, yuk. Orang tua Pak Dogo. Sedang selokkan pasal tak menyedarkan diri, barulah lari dari situ. Bila katakan dia bawa lari, tepu di bawah, tapuk kaki kiri, tepu di bawah, tapuk kaki kanan orang tua Pak Dogo. Menjelma menjadi 2 kumpulan. Tubuh ia bernama sayap kiri dan sayap kanan. Antara 2 menjelma lagi, sayap kiri dan sayap kanan. Bagaimana saudaraku saya? Kejadian kita tepu di bawah tapuk kaki kiri, tepu daripada bawah tapuk kaki kanan orang tua Pak Dogo. Kalau begitu saudara, marilah kita cari manusia. Kita tanya siapa
ibu, kita siapa bapa, kita dah apa benar makanan pada kita. Jadinya, kalau orang tak boleh bercerita bagi, orang itulah menjadi seteru, orang itulah menjadi kulawan pada diri kita. Kalau benar begitu, silalah saudaraku, saya kiri dan saya kanan berbuat pakak di antara kedua. Berjalan lagi mencari katakan manusia nak tanya khabar ibu bapa dan apa makanan diri dia. Kalau cuba menuju berjalan di antara kedua, dia. Siapa nenek tuan nama tok tuan nama laginya nak pergi dia nak pergi ke mana tak tahu ni. Boleh tuan nama royak? Tak boleh royak. Tuan nama nak kahwin tanya boleh royak ke tak? Tak boleh juga. Jadinya sekali lah kita dua sama tak ada apa-apa. Dia mau tak boleh royak, dia mau kahwin tak ada royak kahwin.
Kalau main bola kat dua-dua. Dan dua-dua tak ada apa. Nak kata dia mau sembak dulu pun, tak juga sama sekali macam ni. Kalau sembak dia pun sembak. Semua dua-dua kak, tengok. Dia papai kata, kau syek kat lu. Ku tengok mata tu hilang. Takut kapur ni kriul. Dia sayang juga kita, sayang sama sayang. Kena nak terlepas, cepat terlepas. Baru yolo. Aduh. Temu ni saya atas. Kau nak tanyalah sekali lagi. Tanyalah 2 kali pun tak apa. Siapa dia yang boleh bercerita bagi? Siapa ibu kami? Siapa bapa kami? Dan apa benar makanan kami? Orang boleh royaknya saya baru. Dia tu lah pandang. Jangan hijau dulu. Alah, aku tak pandang nak ular. Ini tengok seperti. Saya bawa. Saya bawa. Ya, aku nak loyak buruk. Hanya. Kata tuan nama boleh cerita bagi. Siapa ibu kami, siapa bapa kami. Dan apa benar makanan kami. Tak sudut pakai saya atas tu. Nak royak betul benar. Kalau saya bawah, tapi tak boleh nak royak benar tu. Adalah orang boleh royaknya. Siapa dia orang boleh royak? Orang dalam negeri Kuala Dua pun tak muda. Nama dia hok sore tu orang kecil. Orang kecil. Nama dia duduk panggil Sa'i. Tu nama Sa'i. Pak ada sore lagi. Sore lagi tu uduk panggil Samak dia tu. Banyak bahasa kata-kata tu dia ketuk diri. Cikgu Mak ketuk dia. Ustaz Mak dia juga. Nama sama. Tubuh badan dia lagu mana? Hak nama sama tu itu sebuah gajah. Mata sebuah burung batu. Belakang dia tu kepala tu pucuk-pucuk. Kepala tu sama. Kalau Syafiq tu itu sebuah punak putih dia. Dia lagi kepala dia tu tak ada rambut tu. Syafiq itu. Dia duduk di mana? Duduk dalam negeri Kuala Dua Kiri. Kau sebelah balik kiri tu. Kau sebelah balik kiri nak pergi ke mana? Pergi kona 2 kali. Kona ke mana 2 kali? Ku kiri sekali, ku kanan sekali. Siapa? Aduh, pelik saya bawah ni. Tak pelik royak lagi tu. Tanyalah siapa 2 kali je kita ni kona. Kau alik kiri, kau alik kanan. Tak ada. Terima kasih. Boleh pergi. Terima kasih. Boleh pergi. Ambil kemula aku tak say terima kasih. Ada gilo je pun. Dah tak sibuk takut lama jadi basi. Syukur lalu tu. Hai, tak ada air lah. Saya kita dua ni, orang lain tak ada belakang dah ni. Pada kau mati, Sa'id duduk rumah. Samak duduk rumah. Ya tu, sudah tu kita tanya khabar. Kalau Sa'id tak ada, ya aku dengar selalu lagi kamu Sa'id. Aku tanya lagi. Batu? Tak ada batu kat tu. Terus pula batu. Tu sini lagi. Kita gila kuahnya lagi. Tak ada Allah lagi dah. Kita cari pokok kayu, kita beradu situ dulu. Cari apa nama ni, makan-makan ni, lepas makan tu. Kita cari semula apa dah. Gigi. Lagi. Dah, baik. Antara saya kiri. Saya kanan di peretok boleh. Pengasuh apa royo. Jalan lagi menuju. Katakan mencari orang nama sama. Carikan orang nama Sa'id. Ya.